Assalamualaikum. Hai, bertemu kita lagi. Alhamdulillah, dengan izin Allah SWT telah diizinkan aku untuk bersama dengan para sahabat, para followers dan juga para viewers. Untuk aku terangkan sedikit tentang beberapa persoalan ataupun sedikit penerangan berkenaan dengan live yang terakhir itulah, yang pada hari Jumaat yang lepas. Ada beberapa permintaan untuk aku ulang semula. So, aku ulang semula tapi dalam bentuk yang ringkas dan padat lah. Okey, semampu yang aku mungkin. Okey, baik. Sebenarnya live pada hari Jumaat lepas adalah berkenaan dengan perkara-perkara yang aku letakkan di sini. Okey, ada beberapa perkara yang aku letakkan di sini yang mana aku ada memberi sedikit pesanan lah tentang pandangan aku yang insya-Allah ia akan berlaku dalam masa yang terdekat ini. Dan alhamdulillah perkembangan semakin positif dan ia telah mula menampakkan kejadian ataupun apa yang pernah aku sampaikan yang ini menjadi kenyataan insya-Allah. Baik, aku terangkan sedikit satu persatu. Okey. Perkara pertama yang aku nak beritahu yang berkenaan dengan kejadian yang berlaku di Timur Tengah yang kita semua tahu, sebelum maklum dan tahulah. Okey, sebelum maklum dan sebelum tahu bahawa aku banyak dapat pertanyaan atau mesej-mesej ada yang mengatakan tentang apa yang berlaku di Timur Tengah. Selama ni aku tak komen sangat pun, tapi daripada awal-awal lagi aku dah beritahu benda ni takkan berpanjangan dan alhamdulillah insya-Allah dalam bulan ni ia akan tamat dan orang kata semua ni akan berakhir dengan orang kata dalam keadaan yang serta-merta ataupun dengan keadaan yang mengejut. Keamanan akan dapat kembali tercapai. Okey, insya-Allah. Mungkin ada kita senjata ke apa itu orang cerita, tapi pada awal-awal daripada dulu sampai sekarang pun aku dah beritahu bahawa ia tak akan ke mana, tak akan melibatkan sehingga ke perang yang lebih besar lagi. Okey, dan alhamdulillah semua orang dah nampak perkembangan dia. Dan kedua, aku nak pesan berkenaan dengan harga emas. Aku beritahu pada live terdahulu berkenaan sebelum ini sebenarnya ada satu berita yang baik, okey, yang mana kalau boleh ke mana-mana siapa yang ada rezeki lebih sebelum perang tu habis, okey, beli mana-mana yang mampu, belilah emas. Sekarang pun korang dah nampak kan, dulu aku dah cakap dah bulan April emas akan naik melambung insya-Allah. Dan sekarang dia telah mula permulaan dan nampak balik. Mungkin dia akan bercecah sehingga pada 1,000 1 gram ke, aku tak tahu. Tapi yang aku nampak selepas tamatnya pergolakan yang berlaku di Timur Tengah, ia akan terus naik dengan sangat mendadak. Okey, sampai ada rezeki lebih beli. Yang ketiga, iaitu berkenaan wabak yang pernah aku cakap. Okey, aku sekali kali pesan yang mana selepas musim perayaan ni akan nampaklah apa perkembangan yang lebih besar. Okey, yang mana nanti kau nampak sendirilah. Nanti kau akan nampak sendiri daripada live aku dulu ataupun daripada daripada aku punya video-video terdahulu. Okey, aku sudah bagi tahu awal. Okey, dan sampai aku memberikan satu alternatif ataupun ikhtiar agar tidak terjadi kepada apa-apa dengan ikhtiar itu, insya-Allah menggunakan minyak wis unggal lah yang aku cakap selalu kan. Okey, yang mana selepas pada video ni aku dah beritahu aku nak rehat sekejap. Berapa lama tu aku tak beritahu, tapi aku dah meletakkan aku dah buatlah minyak wis unggal batch ke 46. Okey, dan tak banyak lagi tinggal, dah sangat tinggal sikit dah, sebab banyak sangat orang borong dalam orang borong tinggal sikit, aku nak habis sekarang ni. Okey, kalau siapa-siapa nak boleh DM aku Okey, ini sebagai ikhtiar untuk orang kata salah satunya adalah untuk mengelakkan diri atau toksid pula atau apa gunakan konkret. Aku tak tahu sangat apa aku cakap detox daripada wabak tu Okey, siapa nak beli boleh DM aku Itu sebagai ikhtiar insya-Allah. Dan sedikit pesanan ringkas. Ini aku selitkan last tapi aku tak tahu nak terangkan dalam keadaan secara
biasa ataupun dalam keadaan sedikit kesal. Tapi aku katakan dalam keadaan yang habis sopan aku lah. Okey. Ramai yang DM aku berkenaan dengan konon-kononnya mereka dapat mesej daripada golongan yang cerdik pandai. Cerdik pandai yang tidak terlibat dalam pihak kerajaan, yang mengatakan akan berlakunya lockdown ataupun kehabisan minyak. Okey. Aku dah beritahu awal tadi kan, pada awal tadi kan. Maknanya insya-Allah benda tu tak akan berlaku. Okey, dan aku haraplah pihak-pihak yang cuba menangguk di air yang keruh ni kan, sebelum menyebarkan sesuatu ataupun, aku faham kau ada pendapat, aku hargai dan aku hormati, tetapi kalau bolehlah jangan menimbulkan kegusaran yang amat melampau kepada masyarakat ataupun rakyat di luar sana, termasuk aku dan kau orang semua. Okey, sebab ada di antara mereka yang di luar sana adalah daripada golongan yang macam kita kan, kadang ada anxiety ke apa kan. Kau nak lontarkan apa-apa pandangan tu kau punya pasal lah, aku tak campur. Tapi tolonglah aku minta, kerajaan kita ni ada pemimpin, ada cerdik pandai dia. Walaupun aku jujur sendiri ada beberapa perkara yang aku tak sehaluan, tetapi aku tetap mendoakan kerajaan dan pucuk pimpinan kerajaan kita dapat melakukan yang terbaik untuk kebajikan rakyat Malaysia khasnya. Okey, so kita hargai dan doakan kerajaan kita dapat melakukan yang terbaik untuk kebajikan dan kesejahteraan negara kita. Jangan lupa, negara kita ni pun ramai orang cerdik pandai, mereka takkan sia-siakan kita. Okey, hargai mereka dan doakan yang terbaik. So kalau cakap satu perkara tu, orang kata biarlah dalam bentuk yang kias lah, jangan terlalu tegak sangat ataupun terlalu yang akan mencetuskan suatu isu yang mendatangkan, mungkin korang tak kena tapi orang yang lain akan merasai benda-benda yang mungkin anxiety ke apa kan. So sama-sama lah kita doakan pucuk pimpinan kerajaan kita dapat memberikan yang terbaik untuk kita semua. Okey, itu je lah yang aku nak bagi tahu. Maaflah kali ni video ni agak panjang sikit kerana orang kata yang aku cakap tu lah. Okey, InsyaAllah kita akan jumpa dalam live yang akan datang. Dan siapa-siapa nak minta usaha boleh DM aku InsyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit pesanan lagi bagi mereka di luar sana, tolong jangan terima berita yang tak pasti bulat-bulat. Okey, tu atas kebijaksanaan korang lah, aku tak kisah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.